Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Nothing, ting ting ting. Hi guys, I think this is my first video, or this is my first vlog on my camera. So sebelumnya aku tak pernah lagi buat vlog. So sekarang ni adalah first vlog aku dekat kamera 360 yang aku buat ni. Hari ni aku nak buat vlog simple, which is vlog aku adalah pasal kucing. Seperti korang tengok dekat thumbnail tu, ya, aku akan buat vlog pasal kucing-kucing aku. So aku akan introducekan kucing aku, dan aku akan settlekan dia punya tempat dia. By the way, before kita pergi lebih lanjut lagi, aku nak korang semua make sure subscribe YouTube channel aku. Don't forget to like, share and juga comment. So, hari ni kita akan mandikan kucing-kucing aku. Alright, wait ya. So, seperti yang korang tengok lah kan. So, as you can see here, this is my cat. Kat sini aku ada 3 ekor kucing. Aku ada British Shorthair, Otish, Kelvin, dan di bawah ni aku ada Bella. Diorang tengah tidur dan sangat-sangat bersepah je. Dari kat atas ni, aku ada 3 ketul lah. Aku ada Chapik, Ryan dan juga Oyin. Yang atas ni aku dah mandi semalam. So diorang ni dah freedom. Diorang dah bebas daripada dah bebas kutu. Sebaik korang. Ni diorang dah bebas kutu. Sekarang ni sudah tiba masanya untuk aku nak mandikan yang ini, si 3 ketul ni. Sebab 3 ketul ni banyak kutu, tengok dia still mengganggu kan. Sebab aku plan, aku nak campurkan diorang sekali. Aku nak aku nak letakkan diorang dalam sangkar ni sekali. So that sangkar ni yang atas ni aku boleh letak kat luar rumah. So yang bawah ni kita akan mandikan. By the way guys, aku akan aku akan ambil satu persatu ni, mandi. Lepas tu aku akan hair dryer diorang. Lepas tu kita akan letak sekali. And make sure diorang ni akan bebas daripada kutu lah. Begitu. Aku akan pergi ambil si Bella ni untuk pergi mandi ya. Okay, let's go. Hey, so sekarang ni aku dah lepas mandikan kucing-kucing aku. Aku ambil masa selama hampir 2 jam nak mandikan 3 ketul ni weh. Susah gila. By the way, yang aku guna untuk nak mandikan kucing ni, aku guna ni shampoo kucing natural kill flea, anti flea shampoo yang ni, yang aku beli. Nampak tak? So yang ni lah yang aku beli, yang aku guna, dan sangat-sangat berkesan sebab dia punya kutu semua mati. Alright, so aku akan tunjuklah kepada korang kucing-kucing aku. Korang ni, tada, kalau korang nampak lah, ni Mia aku semua. Diorang baru saja lepas mandi. Shampoo yang kita guna ni shampoo ni lah. Semua basah kuyup. So sekarang ni aku nak hair dryer kan diorang. So aku perap dulu biar kutu-kutu semua mati. Dan aku harap semua kutu-kutu mati lah. Okay, jom kita hair dryer dan kita keringkan diorang. Okay kan, ni kucing-kucing aku. So sekarang ni kita akan hair dryer kan diorang. Kita akan keringkan diorang lah sebab diorang kebasahan. Kesian dah pula aku tengok. Kan, kita tak boleh. Okay, so sekarang ni kita spraykan orang ni. So sekarang ni aku dah siap aku dah siap hair dryer kan aku punya. Nampak tak? Sekejap. Okay ni, ini dia. Diorang ni bebas kutu lah sebab aku dah bagi ubat kutu. Aku dah guna shampoo kutu. So diorang dah bebas kutu. Kau dah bebas kutu kan, sekarang ni aku nak letak engkau dekat dalam sangkar tu. Kau duduk. So sebenarnya aku nak letakkan dia ni dekat dalam sangkar yang sekali dengan sekali dengan yang putih atas tu, biar dia duduk dalam satu sangkar gitu. Macam tu. Gelap lah, aku rasa aku nak buka lampu lah. So aku akan letakkan diorang sekali lah dekat dalam ni. Kalau korang boleh nampak kan, ini aku akan letak kat bawah gitu. Hayo.
Okay, so aku akan letakkan koran kat sini. Kau nampak kan? Itu kan? Nampak tak aku? Okay, so aduh, boleh tak? Kau nampak tak? So aku nak kena bersihkan dia punya tahi and juga dia punya ni. Jadi kalau korang bela kucing, memang macam ni lah hari-hari yang korang kena buat je. Ni busuk. Ya. Baik, saya buat ya. Ni kena bersih. Makan dia bersih. Tapi kena letak lagi. Sebab aku dah boleh tuang. Sebab aku dah. Ni kena masak. Gitu. Alright. So kita letak kat dalam ni. Kucing-kucing kita masuk. Oyin, comel kan Oyin. Oyin, nek. Dah Oyin masuk. Okey, yang ni yang pandai keluar ni. Yang ni nama dia Cik Pik. Cik Pik comel kan. Bulu gebu je. Masuk. Okey. Yang ni nama dia Ryan. Comel kan, bulu dia gebu je. Dah masuk. Duduk dalam tu. Bella. Okay, Bella duduk sini. Masuk. Ni yang paling manja sekali ni. Opek. Okay, dah masuk. Nampak tak? Diorang akhirnya duduk sekali lah. 6 ekor semua dalam bilik je. Dan ni yang paling kecil sekali. Yang ni masih susu lagi ni. Kejap lagi nak kena suap susu. Comel lah. Tengok. Okay, so untuk pengetahuan korang semua, bebas kutu. Diorang semua ni dah bebas daripada kutu dah. Diorang dah bebas daripada kutu. Sebab aku dah mandikan. Yang ni baru mandi tadi, dah bagi dia punya shampoo kutu, semua dah bebas kutu. Yang ni aku mandi semalam pukul 12 pagi aku mandi diorang. Alhamdulillah masih sihat, tak ada demam ke apa. Dan diorang pun dah bebas kutu. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab dia dah tak menggaru. And then mata diorang tu dah tak ada tahi. Biasa kalau diorang bertahi, maksudnya diorang ada kutu. Makanan dah letak, pasir pun dah kemas. So kita bagi diorang duduk dalam ni dulu. Kita tengok diorang boleh duduk ke tak dalam masa 1 hari. Yang ni aku biarkan je dulu atas ni. Mungkin after 2 ke 3 hari aku akan meletak kat luar. Masya Allah, kau tengoklah bila aku betapa bersepahnya weh. So aku rasa kan sampai sini sajalah vlog aku pada malam ini, pada hari ini. Sebab dah malam, aku ambil masa dalam 2 ke 3 jam juga ni. Dalam 3 ke 4 jam jugalah nak saya settlekan semua ni. Ni aku nak kena kemas barang-barang dekat rumah aku ni. Banyak barang semua ni nak kena kemas. Sebab sekejap lagi aku nak kena keluar. Kita ada janji temu dengan kawan kita. So aku rasa sampai sini sajalah vlog kita pada malam ini. Thank you for your watching. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. And until we meet in the next video, Assalamualaikum. Bye bye.